ndak lama ada gitar kok ya. Jauh-jauh balik dari Meksiko, Riko gitar ya. Ayolah gawat minta di servis gitar kau leko. Kau di peloan mulai kau. Di siapa petang tu ya? Aduh orang kami loan gitar. Coba lah telepon dulu. Iya si Widi dia tahu. Telepon lah cik langku kau. Tak tahu mana doanya di rumah. Halo. Adima. Indah, kau awak ni menanyo tempe pelok gitar. Gitar aku lah tak lama rasul dah. Adima gini. Ale ada tempe yang kenal lah memelok gitar. Iya, ambo kan memelok gitar Dia lah. Dia. Coba lah abang ke situ boleh ya lo. Matawan elok lo gitar kau lihat. Dia. Dah ada kayu nan dia paling dia tabu bang paling. Orang sini wek lemari banyak lo gaya. Kok tabu lah jadi hiasan guys. Tadi suruh Riko gaya. Lah banyak macam. Tapi job cie nak inak lo kandak kok lemari dah pakai batang tabu guys. Salah. Malah tu subal lo. Biarlah dan suan-suan jalan cari kok lai di muka tu kau. Ai, kau fikir dah. Singgal aku santai lah. Assalamualaikum dah. Ande. Duduk lo. Kalau kalau jom dah. Jangan dalam duduk, luar mesti duduk Dalam mau kabui. Keren juga sudah. Iko orang buat lemari. Lemari masuk cik-cik gini. Nan kandak banyak lo, kok lemari lah pakai hiasan batang tabu kayak. Batang tabu dah yo. Bang Raja nak pandang dia. Agak bang. Dia dah panik dah. Dah ada lokak dah. Udah tandangnya lah. Kalau itu kalau ada job kok langsung ada lokor udah. Beli lemari perabot. Tandang play yang kan dia tarik plek, jok kayu dan lokor udah sudah lah tandang udah. Ada pilih kau tu. Ada tandang lah. Tak mana dah. Orang kini lembu dah. Kapan tu? Tandangnya dah. Panik lah ini tu. Apa nak ni? Indah udah dah panik ni dah. Kau aku kempes sendiri kau. Aduh, piti ni tu. Apa bunyi bang? Ini bendera itu masuk. Mana apa jangan lupa. Halo. Yo. Oh, melang gitar. Di. Sip. Okay. Ya. Yo. Tu. Dah. Dah. Aduh, masuk cik wah. Yo. Aduh. Melon gitar. Dah yo set. Bisa dan melon gitar. Buat lemari dah ada. Tanang je lo. Ya, itu kan tarik plek itu sesuai kalian udah mah. Yang jale gini kau ada. Yang mah banang jadi kapeh tu lain. Yang jale piti masuk dah panjang. Gitar. Dah suruh lah yang mari. Okey. Dan telepon pejago lah. Orang bakar raju sih. Piti masuk dah. Lelah. Ya tu. Sabut je lah pandai ya. Telepon lah. Raju entah lah. Dia. Lah. Dia kamari ya lain. Kau lagi bisa aman ni ya. Salah saya duda dan kemar. Dia. So mari ni. Cerlok yo. Yo aja mas. Oh, dah lebih baik dulu Tahu lebih bisa lo belok bentar. Pak. Hei, apa? Ikut yang besar dah. Iya. Boleh lah kuat. Tak lama. Itu. Tak mode biasa dah. Itulah sos dalam dah. Sudah dah. Cukup pak ya. Sudah dah. Aman selesai banyak saudara banyak selesai. Boleh saja. Betul. Aku gitar pak.
Oh, itu na si Widi depan dia. Itu pun apa kerja tuh? Tidak, itu dia lemari gua. Ini kan banyak kayak orang ini gua. Ayo coba Pak cari dulu Pak. Oh, itu kita. Alah ndak lama dah. Cuma sini nih. Agak itu jauh lah beli gua Pak. Oh, itu rosrot kan ya kok. Ya. Itu rosrot. Enggak, ada Pak. Awak kalau pemain gitar tuh tentu cek awak spare part nyo. Dia tahu lah Pak. Awak anak muda kau tahu membali ya Pak. Cek lah. Cek ya. Cek gitar dulu. Dia lah Pak. Di kaluan pakai kaki dulu nih. Jadi Pak. Apa guna sawah Pak? Ini biar deh. Itu apa deh? Iyo. Atas kok. Atas kok. Boleh cek dulu Pak. Cek dulu deh. Mana tak kilometer kok? Ndak ada kilometer lah. Nyo gitar kok pakai kilometer. Jadi awak tahu berapa kilo gitar kau lah main. Atu makku jangan tahu main seh. Oli le berapa kali ganti? Dah alun pernah ganti oli le. Mereka saban apa gue? Aku nih gitar ni suruh pakai oli. Kecil Honda lah kau. Iyalah. Buat lihat ni lah. Aduh kau Pak. Itu dicak. Iya Allah. Kau mahal mau beli kau Pak. Itu dicari isi dalam tu. Ada klep dalam aku. Dicari klep tu buka aku Ini mandi. Ini kapan mana kau Pak? Mahal beli kau Pak. Itu loh. Tinggal selagi gitar ke sekolah. Besok tinggal berasia selai. Penyakit ada pek mah. Tak tahu nanti mah. Tanang lah. Orang dari Meksiko kemari mah beli gitar mah. Dari Meksiko, dari Afghanistan, dari Lebanon je. Kemari beli gitar. Jauh Pak. Yo, besok cepet deh. Besok ya. Rajo banyak. Ayo Pak. Ayo pulang lu. Pulang lu. Kaca taruh, kaca. Tua. Majulah, Allah ya. Di cuiku mana mainan? Bosan dah Tinggal patang dia aman gitar ni. Sudah mungkin nak. Jemput anu bagus nanti. Lawak kecil dah tahu pelon gitar no. Basuruah je pelon gitar. Jangan jago-jago main nak. Papi kerajo turik mami ke dalam lah. Jangan duduk situ nak. Turik mami ke dalam lah. Assalamualaikum. Salam. Baik kita Pak sudah Pak. Kau tambah berapa Pak? Iko gitar patang. Gitar patang jam negara je. Iya, gimana? Alam bocat kok. Gua tinggal pelan Iko deh. Alah banyak perubahan yang bubuik kok mah. Iko untuk speakernya. Aku bisa dimasukkan kok. Senarnya patangan luas senar nak. Berubah jadi senar di dalam ini. Di dalam senar itu tak perlu pakai dah. Kan rancak nih. Lain daripada yang lain mah. Coba lah lu, coba. Aku diriku gitarnya. Coba lu. Coba apa cara main Pak? Main. Beraja cara main gitar baru gini kok. Mau berubah mah. Berbeda pada patang kok. Lain daripada yang lain mah. Alamak, aku bangga gitarnya kok Pak. Gimana? Lah tak bayang sih. Lepas saya gitar kau tahu deh, tak bayang. Lupa mah. Lupa lah kau gitar itu deh kau tu ya. Iya lah. Dah lagi kecil. Saya itu merasa. Ya lah karen lega. Jauh-jauh ada mandi dari sini tu meriku gitar ini. Matang mana nasi. Kamu lah berapa? Bisa dah. Hei, siap. Kawannya. Bah, nak padi.
Oh, dia nampak dia calia lah gua. Senaran sila di dalam ni letak gua. Aku grip tak ada celah dah. Aku batu dulu dia laki yang kemari dia. Tadi pakai gua. Wande yo lagi jawaban. Apa beli kopi entah ni. Entah ni beli kopi. Aku bawa gua. Entah beli kopi. Kamu mencari mana sampai ramai lagi gitar kali. Aku nyo Bengkel Gitar Blues. Ayo. Nah, kada aku coba lah bawa kemari je lah. 4 tahun bisa elok gitar yang separah aku bentuk ya. Ah, dia lah. Nyampe pun. Assalamualaikum. Ada ya Bapak di rumah? Gimana Pak? Udah siap nih gitar gua? Alah kok. Dulu Pak. Alah Mak Jong. Ini jadi apa? Keren kalinya pun. Gitar baru ya ini Pak. Bagusnya Pak. Bagus Pak. Sukanya aku. Tuh mangkonya Pak entah Pak Usko Pak. Betul juga ya Pak ya. Nggak tahu ya aku ini. Mantap Pak. Kerennya ini. Keren ya Pak. Bagus. Promo lah Pak. Kalau itu tak perlu lah Bapak tanyakan lagi. Pasti ku promokan lah nanti tuh. Ku bawa dulu ya Pak ya. Bengkel Gitar Blues. Ayo semua. Kamu. Ladang dah. Apa yang tadi ladang? Gitar ya ini. Keren nih. Mantap ya. Bagusnya ini. Harus dibagi di sini, Pak. Iyalah. Iya, kemarin saya kena tipu nih, Pak. Nak tipu gimana? Nih, gitar kemarin saya beli di Meksiko udah kayak gini jadi ya. Dari mana? Meksiko. Kau ikan kau nak gadang-gadang. Lagi makan dari yang mau dikoyak. Ada orang yang di dalam. Ada di Bapak di bawah. Saya bawa nih gitarnya. Oh, oke. Assalamualaikum. Motorku tinggal. Boleh beli ya? Ini dapat gitar tadi ya. Ya, duduk. Nyo melo gitar, Pak. Masalah dah. Kok betang awak bagi gitar ke kawan, Wak? Hah? Awak kira nyo orang melo gitar. Kira orang parabot, baca aja dia orang gitar aja. Mas sebenarnya kau. Itu di dalam ini bidangnya. Di dalam ini bos sebenarnya. Baca mau kayak kau. Ah, itu lah dah. Dia bisa belok kira-kira udah dah. Lah, kau dicoba pakai standar USA kan. Oh, dari USA ya. Kalau soal Diusahakan selalu wajib. biayanya enggak mahal. Gitar belum nak mahal-mahal banget. Ayolah, biro kira-kira bisa menjepit itu dah. 2 hari siap. 2 hari siap. Siap. Ayo bro. Ini lah. Waktu 2 hari kau berarti balik aku kembali kan? Iya. Kau hubungi saya dulu. Siap. Halo dah. Terima kasih dah. Yuk, sama-sama. Mana lah gitar kau? Kamu kan dulu nih kan? Akan kau satu. Kerajuan apa? Alah tempang sadonya. Gimana nih pelok nih pajak? Oh, 2 hari lah ya bisa lo panen lo. Ada untuk membayar tambah-tambah beli aku gitar baru, gitar baru rusak dah. Mata.
telepon dulu. Siap gue mah. Halo? Dah, kau kita lah siap dah. Iya, bisa. Kini saya cepet. Boleh. Jadi aman tuh. Ya dah? Ya. Tuh. Ya bang. Alah sudah. Wih, capek le. Semana bang kau? Ayo, belum di situ. Sini ah. Ayo. Oh, pasien baru dah? Enggak, kau kita yang batang. Kita udah batang. Terpotong. Iya. Serius kau? Sekarang ada cek. Wih, Saya dulu ya. Dah. Yuk. Ya, ini dah kesana. coba lo mainan saudara. Seru lah dia dah. Dia nak salah tampik wah kira. Iku baru gitar nemu. Barang dia ya melo negara. Yo awak kalau lah mau reko gitar habis benar dia nak salah ya dah. Dan dia dah. Aku tak dah. Salek ke mari dah. Panggal kok. Kamu beli gitar kan nak beli jauh ya dah. Apa ada dah? Siko dah. Siko. Kurang sama saya. Siko. Pas. Pas. Alin nak tahu murah dah. Kerila aja pokoknya deh. Dia dah. Awak yo aman. Awak keluar lah sandang mana dia cendek gitar riko dah serius ah. Lah bisa bawa dah? Bisa. Awak bawa lah gitar dulu dah. Jadi dah. Ayo dah. Kita bawa dah. Serius dah. Kita bawa dah. Iko baru gitar tu. Aku ndak. Pangapanga gitar. Sandang Den. Lokak aku. Lokak ke patang, gitar ke patang awal. Bayinya sih ndak dah. Ya yo saya lah cari lokak gini. Itulah dah awak kini di mana kita masuk ayo. Cari lah lokak lain. Kita awak bisa udah melon batang lagi. Tu mah kau aran kemari mah. Lah kecian mah. Wale. Kita tak ada parik lapar. Ya akan makan besok kau dah. Nah itulah. Banyak batang lah, belah gitar tu lah. Minta bukti batang lagi lah. Itu kawan nak tahu mah. Ayo bang, mari lu. Mari lu. Abang kalau perlu gitar lihat. Dak lain. Dak lain. Lihat lagi gitar. Kau baru gitar. Macam lihat lah kau. Orang melon gitar tu dengan Liko nak do tu kok gitar tu. Dah wadeko jadi gitar orang tu tidak aro. Oh, ini gagal gitar ayo. Bosku kita dah rusak lo kau. Alah padok itu. Dapat lokak gitar. Awak nak tahu peluk ana. Dapat lokak lemari. Jayalah banyak lo. Oh no. Berhenti sila dan tutup je kau lai. Ladang lai.